Guys, dalam video kali ni saya nak ajar korang macam mana cara nak dapatkan reload pin dekat dalam aplikasi TNG. So, kalau korang yang tak tahu, sebenarnya dekat dalam aplikasi TNG yang ada dekat dalam phone korang tu, korang boleh main game guys. Korang boleh main game untuk dapatkan point. And daripada point itulah korang guna untuk tukar dengan reload pin TNG. Korang buka aplikasi TNG korang sekarang. Lepas tu klik dekat bahagian sini. Kemudian korang pilih dekat bahagian Gold City. Nanti dah ada keluar macam ni guys. Okay, kalau korang tengok dekat atas ni, dia ada coin dengan diamond. So, untuk korang dapatkan dia punya reload pin, korang mesti kena ada diamond. Nanti korang tukar korang punya diamond dengan reload pin. Sebelah diamond tu pula dia ada gold coin. Kalau gold coin ni korang guna untuk main game dekat bawah ni guys. So, cara nak main game dia senang je guys. Korang just klik dekat bahagian go, tapi kena ada 10 point tau. Setiap kali kalau korang nak main game, korang kena ada 10 point. So, klik dekat bahagian go. Nanti orang ni dia akan lompat dekat dalam kotak-kotak ni semua. Okay, dekat dalam kotak tu, korang boleh dapatkan diamond, korang boleh dapatkan voucher, korang boleh dapatkan step, dan juga korang boleh masuk dekat dalam jail. So, kalau korang punya orang ni, dia melompat dekat dalam tiket ataupun voucher warna kuning ni, korang akan dapatkan random voucher sama ada Google, Facebook pula dah, sama ada Google Play ataupun TikTok ataupun Lazada. Rasanya 3 tu kot. Lepas tu satu lagi korang boleh dapatkan diamond. Untuk diamond paling sikit korang boleh dapat 1 diamond. Lepas tu 3 diamond tak silap saya, ataupun 2 diamond. Paling banyak korang boleh dapat 5 diamond. Okay, kalau orang ni dia berhenti dekat dalam kotak yang saya kotakkan ni, kotak yang saya kotakkan tu dah aku buat bulat lah betul. Kalau orang ni dia lompat dekat dalam benda yang saya bulatkan ni, korang akan diberikan pilihan sama ada korang kena bergerak 1 langkah ke hadapan, 2 langkah ke hadapan. Orang ni dia berhenti dekat dalam 3 kotak tu, maksudnya korang akan diberikan pilihan sama ada korang nak langkah 1 ke hadapan, 2 ke hadapan, ataupun 4 langkah ke hadapan. Macam tu guys, faham tak guys? Tak faham lagi kan? Tak payah faham. Maksudnya nanti korang akan diberi pilihan sama ada korang kena bergerak 1 langkah ke hadapan, ataupun 2 langkah ke depan, ataupun 4 langkah ke depanan. Macam ni contoh dia, macam ni geng. Ini contoh dia. Korang akan dapat 4 langkah ke depan, 1 ataupun 2 langkah guys. Lepas tu kalau dia berhenti dekat antara 2 kotak yang saya kotakkan ni pula, korang akan diberi pilihan untuk masuk ke dalam jail, ataupun kalau korang yang nak lepaskan diri korang. Tapi kalau korang yang nak lepaskan diri korang, dekat sini dia ada bagi 2 pilihan. Satu pilihan korang kena main batu gunting kertas, korang kena main awesome dengan dia, dengan sistem lah kan. Dan satu lagi korang boleh guna 50 point untuk korang lepaskan diri korang. So kalau korang nak main batu gunting kertas, dekat bawah ni dia ada bagi pilihan. Nanti korang pilih je mana-mana guys. Kalau korang menang, korang boleh lepas tanpa perlu guna point. Kalau kalah, korang kena bayar bukan bayar, tapi korang kena tukar dengan 50 coin. So, cara nak claim pula, korang boleh tekan dekat bahagian sini, dekat bahagian claim price, ataupun korang klik je dekat diamond atas ni. Lepas tu, korang tekan dekat bahagian price list. So, untuk reload pin yang korang boleh claim, paling sikit korang boleh tebus RM1, lepas tu RM3, RM5 dan juga RM1,288. And reload pin ni dia bukan ada stok setiap hari. Diorang akan restock pin pada setiap hari Isnin. Maksudnya setiap hari Isnin pukul 10 pagi, diorang akan restock reload pin. Tapi mungkin limited lah. Kalau ada, korang kena claim cepat-cepat guys. So, untuk RM1 reload pin, korang kena ada 15 diamond. Kalau macam saya sekarang ada 11 diamond. So, kita kena cari lagi 4 diamond. Lepas tu kalau RM3 pula, korang kena ada 45 diamond. Kalau RM5 korang kena ada 75 diamond. Dan kalau RM1,288 korang kena ada 19,000 diamond. So sebelum ni saya dah pernah try claim sekali RM5 reload pin. And cara nak claim dia senang je guys. Korang klik dekat sini. Kalau korang punya point dah cukup ataupun diamond korang dah cukup kan, nanti korang klik je dekat sini. Lepas tu klik yes. Lepas tu korang klik sekali lagi. Nanti dia ada keluar macam ni. Korang kena geser ataupun slide sebelah kanan. Nanti dia orang akan tunjuk dia punya reload pin. Sebelum tu korang klik dulu lihat sekarang. Nanti dia ada keluar reload pin. Korang copy and redeem korang punya reload pin dekat dalam TNG korang, bukan dalam TNG saya. And duit ni korang boleh guna macam biasa guys. Korang nak transfer ke dalam bank boleh, korang nak guna nak beli top up boleh, ataupun korang nak biarkan dekat dalam TNG korang sampai puasa pun boleh guys, tak ada masalah. Kalau korang nak teruskan sampai raya pun boleh juga guys, tak ada masalah. Korang nak transfer dekat saya pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, saya rasa itu je lah untuk video kita hari ni. Kita jumpa lagi di next video. Kalau korang nak tanya apa-apa soalan, boleh komen dekat bawah video. Kalau korang nak cuba aplikasi buat duit yang lain, boleh tengok dekat channel YouTube saya. Korang boleh type dekat YouTube korang, buat duit tanpa modal channel. Okey, selamat mencuba. Semua aplikasi yang saya kongsi, korang boleh main, boleh dapatkan TNG, tak perlu bayar balik. Assalamualaikum, semoga berhasil.